Bayangkan Ramadan datang, kita puasa. Tapi bila habis Ramadan, dosa kita tetap tak diampunkan. Nabi SAW pernah bersabda, celakalah seseorang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tak dapat keampunan Allah. Serius ni, bayangkan kita diberi peluang emas tapi kita sia-siakan. Jangan jadi orang yang rugi. Start sekarang. Taubat, banyakkan amal dan manfaatkan setiap detik Ramadan. Komen, ya Allah, ampunkan dosa kami. Kalau kalian nak jadikan Ramadan kali ini yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Abdul Latif telah pun mendaftar secara rasmi sebagai ejen pakej haji MKM Ticketing Travel and Tours untuk tahun 1446 Hijrah. Masih ada seat untuk pakej sofa ini. Jika ada yang berminat, boleh terus hubungi saya untuk saya bentangkan pakej ini, insya-Allah.